Tengok bang. Ini macam mana tak? Pelan-pelan. Kita ada sedikit kereta harga VVT. Masalahnya tergicit. Kita baru RM70,000. So bila kita inspect, rupanya dia punya radiator sumbat. Sebab owner nak servis saja, dia tak nak tukar. Kita boleh buat lebih juga. Dan isu yang kedua adalah thermostat dia. Condition thermostat dia. Kereta tak pakai coolant ni, sebab tu jadi macam ni. Jadi pada pengguna-pengguna Saga VVT, tengok meter baru RM70,000 tau. Tak bohong. Meter baru RM70,000. Air coolant tak ada. Apa tak ada. Thermostat, kereta. Ni dah perangai, pipe dah perangai, semua. Jadi kita dah servis, dia request baru. Okey.